Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maha Zahir dan batin kepada semua follower TikTok yang saya kesayangi. Bang, abang ada nak bagi tahu pasal perkahwinan abang dengan Kamisah? Dia ramai yang tak tahu. Dan juga saya nak bagi tahu, selepas Raya Aidilfitri ni, insya-Allah saya akan mengisi borang nikah di Pejabat Kadi Kuantan ni, dan saya akan bernikah dengan Kamisah binti Ali. Bang, Kamisah tu umur apa? Lupa. Umur dia 55 tahun sekarang ni. 55 tahun. Okey, kalau ikut perancangan lepas raya, kat mana abang nak buat majlis pernikahan tu, bang? InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita buat dekat Pejabat Kadi je lah sudah. Pejabat Kadi ya? Mana kita buat kecil-kecil lah. Kecil-kecil tak payah lah, maknanya buat besar-besar tak payah sangat. Tapi antara dia nak 20,000. Kalau 20,000 ni barang serba satu, kita kena buat besar-besaran juga lah maknanya. 20,000. Jadi kalau 20,000 hantaran tu, maksudnya dia berbentuk duit ke ataupun? Ya, berbentuk duit 20,000 tu. 20,000 tu. Dia nak buat majlis besar-besaran juga lah tu maknanya. Besar-besaran juga. Sebab kahwin orang muda kan. Kamisah dia tu kahwin dengan orang muda. Okey, dia kahwin dengan abang ni sebab abang muda sikit pada dia. Ya, betul. Untuk tu ya dia hantaran 20,000 tu. Ya. Macam lembu, kebab, kita tak tumbang lah macam mana. Tengoklah macam mana nanti. Kita kena bicar balik. Sebelah kebab? Lembu ke? Lembu lah, saya betul lembu lah. Biasa lembu lah. Dalam berapa ekor, bang? Tak tahu lagi berapa ekor. Kau tengok berapa orang yang nak panggil. Kalau tak ada lebih kurang 1,000 lah. Apa ni? Apa ni jemputan? Jemputan 10,000 lah. 1,000 lah senang. 1,000 lah. 1,000 orang. Astaghfirullahaladzim. 1,000, bang. Okey ke bajet 20,000 tu? Cukup dah rasanya. Kalau 20,000 kita tengah fikir ni macam duit tu macam mana, bang? Nak macam mana? Dah itu yang kepilih permintaan dia, saya kena ikut lah. Bang. Bukan sebab follower abang ada tanya saya. Bermakna selepas kahwin, okey, kita nak honeymoon, abang nak honeymoon kat mana? Dia nak tahu kos honeymoon dan dekat mana abang place tu, maksudnya lokasi peranginan tempat untuk honeymoon. Honeymoon ni siapa yang nampak sekarang ni dalam kepala saya sekarang ni cerah mata saya nampak paling jelas sekali Langkawi Kedah. Langkawi Kedah? Ya. Okay, it's fine. Negeri Kedah Darul Aman, Langkawi. Fine. It's okay. Maksudnya dalam lokal jugalah, dalam negara kita jugalah. Ya. Semua saya nampak jelas Langkawi. Kamisah dah bersedia untuk menimang cahaya mata, okey lah, bang. Dia tu saya rasa memang cukup lah, boleh lah. Dia sedia dah. Dia bersedia lah. Mana semua benda abang dah bersedia lah kan. Okey abang, kalau tak nak tunggu panjang masa, so semua follow abang dah tahu di mana lepas raya ni abang akan berkahwin dengan Kamisah yang 5 tahun tu. Jadinya rasanya insya-Allah kita harap majlis abang ni berjalan dengan lancar lah. Kan. Abang ada apa nak cakap apa-apa lagi? Saya tak ada apa-apa nak cakap lagi dah. Okey, macam persediaan tisu magic abang nak tak? Astagfirullah, tisu magic tu saya rasa tak perlu kot. Buat apalah tisu magic tu, ya Allah.